Can Hakim Danish win at Red Bull Ring? Ini adalah tajuk utama untuk konten kali ini. Selepas aksi cemerlang di Sachsenring, cabaran seterusnya menanti. Kini destinasi mereka ialah Austria. Sebuah litar yang terkenal dengan kelajuan tinggi, zone break yang ekstrem dan perlumbaan yang sering ditentukan hanya dalam beberapa saat. Inilah Red Bull Ring dan inilah misi baharu buat Muhammad Hakim Danish. Sebelumnya, saya bagi pihak channel memohon agar subscribe, like dan komen agar tidak ketinggalan di video akan datang. Di samping membantu channel ini terus berkembang dan cerita selanjutnya. Saya tak ada letak orang kata harapan yang tinggi untuk Rookies of the Year. Tetapi saya nak saya lebih fokus kepada performance saya, iaitu saya nak konsisten setiap race. Dan cabaran Hakim Danish, apa yang kami pandang adalah seperti berikut. Hakim Danish datang dengan keyakinan yang semakin meningkat. Prestasinya musim ini membuktikan bahawa dia mampu bersaing dengan kelompok hadapan. Namun Austria membawa cabaran yang berbeza. Pengurusan tayar, strategi slipstream dan pertarungan roda ke roda pada kelajuan tinggi, semuanya bakal menentukan sama ada Hakim mampu menamatkan perlumbaan di podium. Pada ramalan Driven by Passion Motorsport, ramalan kami, jika Hakim berjaya berada dalam kelompok 5 pelumba terdepan pada separuh perlumbaan, peluangnya untuk merebut podium amat cerah. Dan jika strategi pasukan menjadi, tidak mustahil kita akan melihat jalur gemilang berkibar sekali lagi di pentas Moto3. Kedudukan di kelompok 5 pelumba amatlah susah dikekalkan kerana sebelumnya beliau pernah memulakan perlumbaan di petak ketiga. Dengan ada pelumba yang hebat, ia menjadi sukar. Sama-samalah kita berdoa agar beliau berjaya dan selamat. Ini yang terpenting bagi pelumba muda. Perjalanan masih panjang. Sebagai penutup, bolehlah kita simpulkan bahawa Austria bukan sekadar satu lagi perlumbaan. Ia adalah satu lagi peluang untuk membuktikan bahawa bakat Malaysia mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia. Mampukah Hakim Danish menakluk Red Bull Ring? Jumpa lagi dalam Mission Austria.